Semua, selamat datang dan selamat kembali ke podcast UKM Pakar Runding. Hari ini, seperti biasa, kita bersama dengan seorang, saya boleh kata dia antara idola saya lah. Sebab waktu zaman degree saya dulu, sebenarnya saya pernah interview dia. Saya tak tahu dia ingat saya lagi ke tak, tapi saya pernah interview dia untuk satu tugasan. Tapi sebelum tu, kita buat kerja macam biasa. Untuk pengetahuan anda, siapa yang tak mengenali dan tak mengetahui tentang UKM Pakar Runding, UKM Pakar Runding adalah sebuah syarikat subsidiari UKM Holding yang mana kami merupakan sebuah firma di bawah Universiti Kebangsaan yang menawarkan khidmat perundingan kepada mana-mana syarikat korporat, agensi kerajaan dan perunding-perunding kami juga adalah mereka dalam kalangan pensyarah dan academician di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan manakala niche kami pula sangat besar, selagi mana ada kepakaran-kepakaran daripada tenaga akademik kami, itu adalah kami punya bidang kepakaran di UKM Pakar Runding. Baik, bersama dengan saya hari ini kita ada Profesor Ulong Datuk Dr. Syamsul Amri, pengarah dan pengasas kita. Saya rasa kebanyakan orang kenal lah kot sebab Prof selalu keluar dekat TV. Ya. Orang temu bual lah tentang banyak isu politik, ekonomi dan sebagainya kan. Kalau Prof ingat sebenarnya waktu 2014, lama dah tu. Ya. 2014 saya final year degree, saya diminta buat satu tugasan. Tugasan tu sebenarnya kena interview salah seorang tokoh akademik. Dan saya dapat tugasan tu dan saya sebenarnya interview Prof waktu tu. Saya ingat lagi time tu. Dan ada gambar tu lagi. Dan time tu saya memang bercita-cita lah nak sambung pendidikan sampai PhD dan sebagainya. Alhamdulillah selesai. Dan hari ini sekali lagi kita dapat bertemu, saya dapat bertemu dengan Prof untuk kita temu bual tentang isu yang terkini. Sebelum kita masuk pasal topik kita nak bincangkan ni, boleh Prof perkenalkan diri? Orang dah kenal tapi kita nak tahu tentang latar pendidikan, pendidikan asas mungkin daripada pendidikan awal sehingga pendidikan tinggi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Amri bin Baharudin. Kini di UKM sebagai Profesor Ulung, dan saya mula sekolah di Batu Kiki Negeri Sembilan, sekolah rendah, sekolah menengah di Bahau, sekolah menengah lagi di Kuala Pilah, akhirnya di Maktab Tentera. Jadi selepas Maktab Tentera saya ke Universiti Malaya, mengkhusus dalam bidang antropologi dan sosiologi yang pertama kali diperkenalkan di negara kita pada tahun 70. Jadi selepas itu saya buat sarjana muda dan juga sarjana di Universiti Malaya. Kemudian bekerja di UKM tahun 76, 17 saya bulan Mei tahun 76. Kemudian buat PhD tahun 79, 83. Dan akhirnya profesor pada umur 38 tahun lah. Dan cukup pada 17 Mei tahun depan saya cukup 50 tahun di UKM. Jadi maknanya saya diminta memberikan syarahan Jubli Emas. Jubli Emas? Yes. Dan rasa saya tak ramai lah yang pernah bertugas di sesuatu universiti selama 50 tahun. Betul. Jadi pada saya ini satu penghormatan dan pada UKM juga adalah satu kelebihan. Dan secara kebetulan saya juga Profesor Ulung satu-satunya di UKM, jadi saya anggap ini satu tugasan yang paling penting pada saya lah untuk merumuskan 50 tahun di UKM ni apa yang saya nampak dan apa yang dibuat, apa yang dijayakan dan apa sumbangan saya itu sebenarnya. Itu tujuan saya lah nanti. Maksudnya daripada 76 sampai tahun ni lah berkhidmat di UKM direct? Sampai tahun 26 lah, tahun depan. Maksudnya Prof memang kekal daripada 76 sampai sekarang di UKM? Yes. Tak ada di tempat lain? Tak ada. Walaupun ada tawaran tapi saya kekal di UKM lah. Jadi kesetiaan pada UKM tu orang pun heran lah mengapa begitu lama. Saya kata bukan soal lama. Soalnya ilmu tu tak habis ditimba. Jadi di UKM saya selesa. Kalau kita sebelum kita duduk UKM alumni akan alma mater kita, kalau Prof boleh kongsi sikit apa specialnya ataupun apa yang macam kita boleh kata macam mana nak kata, apa istimewa je lah, special lah
UKM ni sebenarnya? Sebenarnya saya dibesarkan dalam bahasa Inggeris ya, sekolah bahasa Inggeris, masuk Special 1 daripada sekolah Melayu masuk sekolah Inggeris sampai universiti bahasa Inggeris, dan tahun 70 itu masih lagi diajar antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di Universiti Melaya. Jadi saya masuk ke UKM itu kerana bidang saya antropologi. Dan UKM adalah jabatan yang pertama yang ada antropologi dan sosiologi dan mempunyai sarjana yang hebat-hebat lah, lulusan Oxford, lulusan Cambridge. Jadi saya pun tertarik untuk bekerjasama dan mengambil bahagian. Tapi yang lebih penting sekali ialah penggunaan bahasa Melayu dan juga menambah ilmu dalam bahasa Melayu melalui tulisan. Jadi dua perkara ini saya rasa saya tidak ambil ringan lah, saya ambil berat kerana buku saya yang pertama dalam bahasa Melayu. Tesis sarjana saya. Kemudian saya menulis banyak artikel dalam bahasa Melayu, kemudian dalam bahasa Inggeris. Jadi pengisian ini saya rasa menjadi dorongan lah untuk saya terus bertugas di UKM dalam pelbagai kapasiti dan juga dengan kementerian-kementerian dan jabatan kerajaan, pihak swasta. Jadi ruang lingkup tugasan saya itu bertambah luas apabila naik pangkat lagi, buat pakar runding lagi. Jadi jadi bila orang dah panggil pakar runding itu artinya kepakaran ini sudah diakui dan diterima dan diminta sumbangan. Jadi saya rasa kesinambungan antara ilmu, memulangkan balik segala sumbangan rakyat kepada kita, macam mana kita nak pulang balik. Kita nak bagi duit tak boleh, kalau boleh ni zakat je kan. Tapi dari segi ilmu macam mana? Jadi tu saya selalu diingatkan hal-hal ini kerana saya dibesarkan dalam kampung dan juga kawasan yang bergantung semata-mata kepada bahasa Melayu lah dulu. Ya, jadi pada saya bahasa Melayu di sini menarik kerana bidang sains menggunakan bahasa Melayu pertama kali di sini, tapi cikgunya semua dari Indonesia awal-awal dulu. Ya, termasuk profesor kita tu diajar oleh ahli-ahli sains Indonesia yang sebenarnya pensyarah atau dosen di Indonesia, tapi dia datang sini jadi guru sekolah. Kerana gajinya lebih baik daripada dosen di Indonesia. Jadi sebahagian besar membangunkan ilmu dalam ilmu sains dalam bahasa Melayu adalah sumbangan guru-guru Indonesia. Mungkin sebab tu juga kalau kita baca banyak penyelidikan lama-lama, saya rasa bahasa klasiknya, penulisan yang dihasil di UKM ni banyak penulisan yang klasik dan sedap didengar. Ya. Sebenarnya dari segi bahasa Melayu, sumbangan pakar-pakar dalam bahasa Melayu ni baik. Seperti Syed Najib menubuhkan Institut Alam dan Tamadun Melayu, Ismail Hussein. Jadi ini nama-nama besar dalam pengajian Melayu dan sastra Melayu. Muhammad Haji Saleh. Jadi saya rasa kemampuan sumbangan mereka itu telah yang menyemarakkan apa yang kita lakukan hari ini, dan juga kualiti student yang kita lahirkan seperti Siddiq Arwah, Siddiq Fadil. So jadi maknanya kita terus-menerus mengangkat bahasa Melayu dengan tokoh-tokoh yang memang saya anggap sebagai penting dalam negara kita. Jadi ikon kepada dalam perkembangan bahasa, sastra dan ilmu. Jadi begitu juga bidang sains. Bidang sains kita, you bayangkan berapa tahun dah perubatan kita diajar dalam bahasa Melayu. Itu orang tak fikir tu. Orang fikir sastra saja. Pada saya, kita telah menghasilkan lebih 2-3 ribu doktor dalam bahasa Melayu. Memanglah dia digaul dengan bahasa Inggeris, tapi pada umumnya dalam bahasa Melayu. Mereka ni diajar tahun 1, tahun 2. Jadi kita tak pernah bincang dan megahkan pencapaian kita itu. Kita selalu bincang soal bahasa Melayu, kegunaannya, tapi orang yang lulusan bahasa Melayu ni kita tak pernah angkat. Selalunya orang fakulti sastra je, fakulti sains. Tapi dalam fakulti perubatan, pergigian, kesihatan, ini semua adalah disampaikan dalam bahasa Melayu. Dan ratusan student kita yang telah terhasil, sama ada di peringkat sarjana muda ataupun di peringkat sarjana dan kedoktoran. Jadi ini perkara-perkara ini jarang kita angkatlah sebagai satu tajuk mengenai UKM. Saya tak ingat penyelidikan siapa, tapi salah satu penyelidikan tentang bahasa yang
boleh bertahan lama, salah satu ciri yang perlu ada adalah bahasa tu perlu bersifat fleksibel dan boleh berevolusi mengikut peredaran zaman. Dan bila kita cakap pasal macam mana bahasa Melayu ni boleh diajar dalam sudut sains, ini menunjukkan ciri-ciri bahasa Melayu ni boleh fleksibel dan boleh berevolusi daripada sesuatu ilmu yang mungkin jarang diajar kepada orang kita, kemudian diajar, kita boleh beradaptasi dengan suasana yang baru. Yang pentingnya begini, dalam sains, yang penting ialah bagaimana kita dapat membahasa Melayukan istilah-istilah supaya kita boleh mengajar. Pada umumnya semua bahasa Melayu sama. Betul. Sama ada you sekolah sains, sastra dan sebagainya di peringkat SPM, STPM. Jadi penguasaan bahasa Melayu itu sama, tapi ilmu dalam bahasa Melayu itu berbeza-beza mengikut kemampuan sarjana-sarjana awal dalam bidang-bidang tersebut. Kerana bahasa Melayu untuk sains ini terbatas untuk sekian lama. Sehingga kita ada mengajar bahasa Melayu dalam sains. Di situlah guru-guru dari Indonesia ini memainkan peranan yang penting. Memperkenalkan istilah sains dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi memang sukar awalnya, tapi lama-kelamaan kita telah berjaya menyesuaikan dan memperkayakan bahasa Melayu untuk digunakan dalam fakulti-fakulti yang berbeza. Bukan hanya dalam fakulti sastra dan juga fakulti bahasa. Beberapa hari lepas saya banyak persoalan. Saya terfikir tentang sebenarnya macam mana bahasa Melayu ni terbina. Kalau Prof boleh kongsikan, kalau Prof tahu tentang jawapannya. Bahasa kebudayaan terbina daripada interaksi atau difusi. Kerana kita tahu bahasa Melayu ni banyak perkataan Arab dalam itu, perkataan Sanskrit. Betul. Jadi artinya bahasa bukan hanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sebenarnya ada 666 perkataan saja yang bahasa Inggeris original. Yang lainnya semua dipinjam di seluruh dunia. Jadi mereka menjajah dunia, mereka juga menyedut segala ilmu itu dalam bahasa tempatan. Jadi sarung tak ada dalam bahasa Inggeris, tapi kalau you tengok Oxford English Dictionary ada sarung. Ya, asalnya bahasa Melayu. Begitu juga perkataan amok dalam Oxford University Dictionary ada. Tapi amok bukan daripada England. Amok adalah satu tabiat yang dikatakan diasosiasikan dengan alam Melayu. So jadi peminjaman dalam bahasa Melayu dan mengkayakan bahasa Melayu ini bukan hanya dalam konteks perhubungan sesama di Asia Tenggara atau di alam Melayu, tetapi juga dengan kuasa asing. Apatah lagi Selat Melaka itulah penyambung nyawa antara Eropah dan Asia. Jadi kita sama ada di pesisiran Sumatera atau pesisiran di Tanah Melayu, kita senantiasa terbuka kepada Portugis, kepada Spanyol, Jerman. Jadi dengan itu, kalau kita tengok Kamus Dewan yang terakhir, kita banyak dapat kesan etimologi. Etimologi itu asal bahasa itu di mana kita boleh kesan. Yang mana Melayunya, yang mana kita pinjam. Dan apabila perkataan-perkataan Inggeris itu boleh kita ubahkan dengan penambahan institusi di samping institution, itu pun kita terima dalam kamus bahasa kita. Jadi kita diperkayakan kerana hubungan dengan budaya luar yang melibatkan perdagangan dan akhir-akhir dengan sains dan teknologi, perubatan. Jadi begitulah bahasa Melayu itu terbina. Dan juga bahasa-bahasa lain itu terbina daripada interaksi yang aktif lah. Yang sehingga kini kita tahu bahawa dengan hubungan dengan India, dengan China, masih lagi ya. Dan Barat apatah lagi kan, melalui TV, radio, wayang gambar dan sebagainya. Cuma bahasa pun ada yang pupus, seperti bahasa Latin pupus. Di Asia Tenggara ni ada juga bahasa-bahasa yang pupus, iaitu dialek-dialek tempatan yang tidak dituturkan lagi oleh orang di Asia Tenggara atau alam Melayu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, bahasa ni boleh hidup dan mati. Dia boleh hidup dan berkembang dan terus berkembang, ataupun mati, hilang.
Jadi yang kita tahu sekarang ni, kalau kita katakan tradisi pantun dan perumpamaan peribahasa, tak ramai orang ingat tu. Tapi kita beribu pantun, perumpamaan dan juga peribahasa. Jadi ini berkait dengan satu aspek manusia, itu bagaimana manusia ini telah diurbanisasikan. Macam mana dia telah orang Melayu ni walaupun duduk kampung tapi bandar pemikiran. Kena tengok TV, tengok radio, dengar radio. So jadi pada saya ni kompleksiti ni, kerumitan ini yang kita harus fahami dalam pengisian memperkayakan bahasa. Ramai ingat bahasa Melayu ni asalnya menggunakan tulisan Jawi. Tapi kita ada tulisan yang lebih awal kan? Ada. Tulisan rencong. Ya, daripada Jawa pun ada. Pasal kita ni banyak dialek, bukan bahasa. Dialek banyak. Daripada Jawa lain, daripada Brunei lain, daripada Sulawesi lain. Itu sebabnya Indonesia dengan kerencaman bahasa-bahasa dan dialeknya memilih bahasa Melayu sebagai asas bahasa kebangsaannya, dan kemudian dia tukarlah bentuk dia menjadi bahasa Indonesia. Di-Indonesiakan. Tapi asasnya bahasa Melayu. Tahun 1928 Sumpah Pemuda, iaitu di kalangan nasionalis Indonesia menerima. Kerana dia tahu bahasa Melayu ni adalah lingua franca, iaitu digunakan untuk kepentingan ekonomi dan juga perdagangan. Dia bukan sangat bahasa kebangsaan. Ketika itu tak ada negara bangsa itu, belum merdeka lagi. Jadi telah digunakan. Jadi kalau orang nak beli barang daripada Borneo, nak beli kat Jawa, apa bahasa nak pakai? Jadi situlah peniaga-peniaga Cina menganjurkan surat khabar berbahasa Melayu. Untuk membolehkan semua orang Indonesia bercakap bahasa Melayu dan mereka senang berniaga. Supaya orang daripada Aceh boleh berjumpa, memohon, meminta hantar barang ke dalam bahasa yang mereka boleh faham. Itu sebabnya salah satu sumbangan pengalaman Indonesia itu buku yang diterbitkan oleh Ben Anderson namanya Imagine Community, di mana dia menghujahkan orang Melayu di Sumatera itu misalnya dan orang Melayu di Jawa itu boleh merasakan Melayunya kerana buku, kerana tulisan. Jadi ini bergantung pada print capitalism. Maknanya kapitalisme yang menghasilkan dan menerbitkan banyak buku dan tulisan, surat khabar. Jadi di situlah rasa kekitaan itu, kata Ben Anderson, bermula, dan gerakan nasionalis itu boleh digerakkan oleh kalau semua tahu bahasa tu. Jadi maknanya soalnya pada saya di Malaysia, bolehkah kita gerakkan semua ni kepada arah nasionalis kalau kita semua tak boleh bahasa Melayu? Itulah timbulnya isu-isu bahasa, kelulusan sekolah di Malaysia ni kita tak macam Indonesia. Dia satu bahasa dan bahasanya bukan bahasa asal mereka tapi bahasa Melayu. Kita pernah sembang sebelum ni dengan Prof tentang salad bowl dengan melting pot kan? Yes. Yang mana Indonesia dia meleburkan semua aspek kebudayaan dan menjadikan budaya bangsa Indonesia. Indonesia itu asimilasi. Kita ni integrasi. Integrasi ini you boleh duduk sebelah-sebelah jadi kawan. Tapi asimilasi yang dominan akan menguasai yang minoriti. Jadi bahasa dominan menguasai minoriti. Jadi semua orang Indonesia boleh berbahasa Melayu dengan fasih. Dan mereka bila bercakap seperti bercakap dalam wayang dan menyanyi lagu macam bahasa Melayu kan. Orang Melayu banyak dialek. Kelantan lain, Terengganu lain sikit, turun ke Negeri Sembilan lain lagi, naik Kedah lain lagi. So jadi pada saya melihat keadaan Malaysia ini, bila kita katakan bahasa ianya berbeza kerana dialek, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu semua sama. Cuma dialek kita mempengaruhi. Nak tahu ini betul atau tidak, pergilah pasar malam. Siapa yang jual ikan, siapa yang jual sayur, kita akan berbahasa lain-lain. Jadi masa saya di pengarah menjadi Institut Alam dan Tamadun Melayu, kita adakan kursus bahasa Melayu. Kursus bahasa Melayu untuk orang-orang student daripada Eropah dan juga daripada Amerika Syarikat. Kelas mereka di mana? Setelah kita mengajar dia apa itu bahasa Melayu dan nahunya, malam-malam saya suruh mereka pergi ke pasar malam. Dia kata, itulah bahasa Melayu. Saya kata, you dengarlah. Kalau dia kata makan, mengapa orang tu kata makan? Mata makan. Jadi semua kata dasar sama, akar. Tetapi sebutan berlainan kerana dialek. Jadi bahasa Melayu tu adalah antara dialek dan
bahasa bertulis. Itu yang kita kena faham. Jadi hebat kita itu oleh kerana bila kita masuk universiti, kita boleh semuanya berbincang dalam bahasa Melayu. Tapi bila ada tutorial, dia tak ada lagi bahasa Melayu. Macam-macam bunyi dalam tu. Saya mengajar dulu. Ada yang saya tak faham kalau ada orang Kelantan tu bercakap kan. Tapi asasnya perkataannya sama, cuma sebutan berbeza, kebiasaan dan juga mana yang ditekankan, mana yang tak ditekankan. Jadi itulah yang buat menarik bahasa di Malaysia ni. Apa faktor bahasa ni sebenarnya boleh berubah? Contoh dialek-dialek ni kalau kita pergi di tak usah jauh lah. Kalau kita bandingkan di Terengganu dengan Kelantan, bunyi hampir sama tapi berbeza. Maknanya perbezaan itu berasal dari apa? Daripada alam. Apa kehidupan orang Kelantan, apa kehidupan orang Terengganu. Jadi istilah-istilah mereka itu dibina daripada interaksi mereka dengan alam dan sebutan-sebutan yang berbeza. Ya mesti. Kita membina peribahasa. Betul. Apa ni kita kata, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. You bayangkan. Semuanya mengenai alam. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Apa itu maksudnya? Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Jadi pembayang maksud tu pun alam. Betul. Dan yang diceritakan ialah mengenai alam manusia dan mengenai budi bahasa. So pada saya, perkembangan dialek ni banyak berkait dengan kehidupan seharian. Ecological lah. So the ecology of language, itu yang kita perlu kaji. Macam mana bahasa itu dipengaruhi oleh alam sekitar dan juga kebiasaan. Tani lain. Istilah belayar ini tidak ada di orang Kedah. Ya, sawah padi belayar ke mana? Itu juga. Nanti mungkin orang yang duduk tepi laut dekat Kuala Muda ke fahamlah perangkat ikan belayar. Tapi dalam istilah-istilah, kalau kita tengok cerpen-cerpen Melayu yang mengisahkan kehidupan orang kampung, tak ada istilah belayar. Apa perlunya belayar? Jadi kita kena faham tu. Bacalah novel Syahnun Ahmad kan. Apa tu? Ranjau Sepanjang Jalan. Tak ada tentang belayar, tak ada. Betul, sebab tentang pesawah padi. Pesawah padi, orang miskin. So, jadi bahasa ni memang berkait dengan keadaan semasa dan juga keperluan dalam hidup. Dicipta untuk membolehkan kita berhubung. Itu sebabnya orang daripada luar kalau datang ke negeri-negeri yang berdialek ini, susah mereka. Awalnya. Tapi lama-kelamaan akan jadi sesuai. Yang pentingnya, mengapakah orang Cina di Kelantan boleh berdialek Kelantan? Sebab dia berasimilasi. Jadi maksudnya, dia tak boleh hidup kalau dia tak tahu bahasa Melayu. Pasal apa? Kalau dia berniaga pun, orang yang beli barang dia orang bahasa Melayu, orang Kelantan yang menggunakan dialek. Jadi dia terpaksa sama-sama menguasai dialek itu. Di situlah kita katakan asimilasi, di mana yang dominan masuk, orang minoriti masuk dengan yang dominan budaya dia. Tapi kalau di Penang, orang Melayu, Cina, dia hanya integrasi saja. Dan mungkin perlu menggunakan bahasa Inggeris, tidak bahasa Melayu, untuk dalam membuat hubungan antara sama satu sama lain. Sebenarnya kita nak fokus pada satu isu tuntutan daripada salah satu parti politik dan kita kata sebenarnya isu ni adalah isu yang rentetan daripada beberapa tahun berdekat dah tentang UEC yang mana sekarang ni ada satu tuntutan untuk kerajaan mengisytiharkan dan boleh digunakan pakai UEC ni digunakan untuk masuk universiti awam dan mana-mana tempat kerja. Apa sebenarnya isu ni, kenapa kita sangat sukar untuk menerima dan apa isu sebenar yang jadi pada hari ini? Sebenarnya kita mesti jelaskan Unified Examination Certificate, UEC. Itu maknanya. Itu di kalangan orang Cina, dia 3 perkara yang sangat penting pada orang Cina, iaitu bahasa, budaya dan pendidikan. Sama ada you ni DAP ke, MCA ke, gerakan ke, ia sekata dalam konteks bahasa, budaya dan pendidikan. Jadi
Dari satu segi kita boleh lihat UEC ini sebagai isu politik, dan di Malaysia ni politik perkauman. Betul. So, jadi dua serangkai, politik perkauman dan juga politik bahasa ni. Jadi bila UEC ni, kita kena tahu apa dia UEC ni. Sebenarnya UEC ni adalah satu silibus yang akhirnya menghasilkan sijil UEC ni, yang bahasa pengantarnya semua dalam bahasa Mandarin. Adalah satu dua yang campur bahasa Inggeris macam juga sekolah-sekolah kita kan. Tapi umumnya 90% bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Mandarin. Jadi soalnya sekolah ni semua sekolah private. Kita banyak juga sekolah private negara asing. Betul. Jadi dan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi mereka ini boleh masuk, tapi SPM, sejarah. Jadi ada mata pelajaran you lulus. Kerana di Malaysia ni sekolah Melayu pun ada sekolah private. Betul. Orang sanggup bayar. Campur supaya dia boleh ambil SPM sekali dengan IB misalnya, International Baccalaureate. Jadi kalau lulus, dia boleh pergi ke mana-mana dalam dunia ni. Tapi kalau dia tak pergi ke mana, dia boleh masuk ke universiti awam. Jadi soalnya ialah bila you nak meminta sertifikat you diakui itu untuk apa? Untuk nak masuk universiti. Tapi kita dah ada kelayakan dalam apa ni, nak masuk universiti, IPTA ni dah ada kelayakan. Betul. Mesti ada SPM, STPM atau lulusan yang setara tapi dalam bahasa Melayu. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Mandarin tak ada masalah. Tak perlu diperakukan, boleh masuk dalam universiti kita. Asalkan you ada mata pelajaran wajib tu. Jadi itu yang keadaan yang tapi dalam konteks perdebatan mengenai UEC ni, timbullah orang yang mengatakan dia mesti dalam bahasa Melayu semua kalau nak diperakukan. Ya, dari satu segi memang betul, tapi dia UEC ni bukan tak boleh masuk universiti, boleh. Swasta lah. Swasta boleh. Jadi dia kalau nak masuk kerajaan, mesti yang pernah dinyatakan mesti ada pelajaran wajib SPM itu mesti ada mereka ambil dan lulus. Jadi sebenarnya tak ada isu dari segi pendidikan, jelas apa yang diperlukan. Jadi itu sebabnya kadang-kadang saya fikir juga tahun 2021 itu ada kes mahkamah di mana sekolah-sekolah vernacular ni dibawa ke mahkamah, dianggap tidak mengikut perlembagaan. Tapi hakim kata tak apa, ini perlembagaan mengakui sekolah-sekolah ini dan bahasa-bahasa ini. Jadi mungkin isu penyelesaiannya ialah akhirnya kita bawa mahkamah lah. Kalau orang kata kelayakan mesti ada bahasa Melayu dan ada bahasa sejarah, lulus, kita boleh masuk. Tapi sertifikat tu tak boleh diterima. Dia lulus masuk boleh, tak ada masalah. Seperti yang bahasa Inggeris, boleh masuk universiti kita. Tapi lulus daripada A-level kat London ke, anak-anak duta kita, semua keluar negeri, kalau lulus boleh masuk. Setara, itu ada konsep setara kita katakan. Jadi dalam konteks ini ramai orang menganggap bahawa UEC ini telah dipolitikkan. Dan kita tahu bahawa timbulnya perkara ini dalam 2 minggu lalu selepas PRN Sabah. Betul. Jadi macam jelaslah pada saya memang kaitan bising ni, kaitan ni adalah berkait dengan isu politik. Bukan isu pendidikan sangat. Walaupun dalam konteks itu banyak pihak yang dalam pendidikan Cina mengatakan kita dah mencapai 90%. Saya rasa itu bukan isunya. Isunya, you nak jadi sertifikat yang diakui kerajaan, ajar dalam bahasa Melayu. Ajar dalam silibus kebangsaan. You boleh buat, tak ada masalah. Tapi bila you dalam semua bahasa Mandarin dan ada pula ajar sejarah tempat lain semua, jadi isu lah. Itu je. Pada saya, dia tidak ada masalah sebenarnya. Tapi bila dia dibincang dari segi kepentingan kaum Cina, jadi emosi lah. Rationality itu dah hilang. Dan orang yang menjawab pun Melayu pun sama juga emosi. Oh, janganlah korbankan ni. Ini menggadai kita punya sistem pendidikan. Saya dengar orang Melayu cakap, takut saya. Seolah-olah ini hidup mati kita. Tidak. Ini bahasa ni kita kena nak paling pujuk lah. Jadi rugi kita. Sebabnya macam saya pernah cadangkan bila satu ketika Tun Mahathir memperkenalkan PPMSI, pengajaran bahasa Melayu dan sains dalam bahasa Inggeris. Betul. Kan? Saya cadangkan mengapa tak ajar Mandarin?
Ketika itu ekonomi China tengah naik. Jadi eloklah kita ajar budak kita Mandarin. Wajibkan. Semua kaum boleh ambil Mandarin. Besok bila negeri China dah maju, kita dah boleh ambil bahagian. Tak terfikir. Sehebat Dr. Mahathir pun, handal mana pun tak sampai ke situ pemikiran beliau. Itu yang saya, orang puji Mahathir. Betul lah saya puji juga. Tapi bahagian itu dia tak sampai. Dia tak nampak dan tidak mengambil tindakan. Dia nak suruh bahasa Inggeris. Dia kata ini global language. Betul lah. Siapa tak mengaku tak global language. Tapi the future global language is not English. It's Mandarin. Jadi ini yang menarik pada saya bila kita berbincang hal ini. Macam saya menyokong pula Mandarin ni kan. Tapi pada saya bukan soal menyokong Mandarin atau tidak. Tapi bagaimana utility-nya. Macam mana kegunaannya. Relevannya pada rakyat kita. Jadi dua-dua betul lah, dua-dua ni logik. Bahasa Melayu ke bahasa Mandarin ke, logik untuk kita ambil perhatian. Atas alasan yang berbeza. Itu yang saya masukkan. So, dari sudut stand Prof tentang isu USC ni macam mana? Pada saya, ia masih lagi dah dipolitikkan. Kalau isunya pendidikan, jelas. Pendidikan, dia mengajar semua dalam bahasa Tamil. Jadi problem lah. Kalau tak ada bahasa Melayu wajib, tak ada bahasa, tak ada matematik wajib ke sains wajib, susahlah. Jadi ijazah tu boleh ataupun kelulusan tu boleh membolehkan orang tu masuk universiti kerana dia ada mata pelajaran tu. Tapi sertifikatnya itu tak boleh diakui sebagai diterima sebagai sama dengan sekolah kebangsaan. Itu je. Sekolah jenis kebangsaan dan sekolah kebangsaan dia lain. Sertifikat lain-lain. Sekolah jenis kebangsaan utamanya bahasa pengantarnya lain. Sekolah kebangsaan bahasa pengantarnya lain. Yang pengantar berbahasa kebangsaan inilah yang diterima sertifikat itu oleh kerajaan. Jadi kalau nak diperlakukan, tukarlah. Kena cukupkan syarat lah. Kena syarat itu je. Tak ada masalah untuk kita terima. Tak ada, bukan Cina India. Tak boleh aja masuk. Seperti yang dalam kelulusan bahasa Inggeris. Kan kita ramai budak-budak ambil bahasa Inggeris. Satunya ke sekolah private kan. Dia boleh masuk UKM, boleh masuk UM. Tapi dia mesti ada SPM-nya itu dalam bahasa Melayu. Itu sebabnya dalam sekolah private ni, dia dua selari. Yang International Baccalaureate, itu kelulusan asing, satu. Dan kelulusan SPM, itu buat dengan khusus-khusus diajar dalam bahasa Melayu. Jadi dua-dua pakai. Jadi kita tak ada masalah. Kerana dia memang telah diakui. Kerana semua pelajarannya dalam bahasa Melayu. Jadi itu isunya. Tapi bila kita timbulkan dalam suasana politik, dia jadi keruh lah. Pada saya mengeruhkan keadaan yang sebenarnya sangat jelas dan terang. Bila saya fikir balik semula, contoh lah, kita tahu dekat Malaysia ni banyak sekolah swasta, contoh macam Tafiz. Mereka kalau nak sambung pendidikan tinggi pun, tak nak kena ambil SPM. Kena. Tak ada sistem pendidikan Tafiz tu sendiri. Kena pergi balik. Kalau dah habis dah umur 18 tahun, kena belajar balik, duduk sekolah, ambil SPM untuk melayakkan ke pengajian tinggi. Bukan saja SPM, iaitu mata pelajaran wajib di peringkat SPM. Sejarah, sains. Jadi you nak belajar dalam bahasa Arab ke, itu pulanglah. Tapi kalau kelulusan dengan setara itu, you nak masuk, you mesti ada 3 subjek tu. Saya nampak isu ni selagi mana, iyalah sebab tuntutan tu akan selalu ada. Selagi mana tak diluluskan, tak diperakukan, isu ni akan sentiasa timbul. Waimah kerajaan apa sekalipun yang mentadbir, isu ni akan sentiasa timbul. Daripada Najib dulu menjanjikan macam-macam, Anwar janji lagi. Artinya, isunya tak terhurai dan tidak boleh diselesaikan kalau basic tu tak diikut. Pasal kita ada kelayakan nak masuk universiti. Jadi kelayakan itu ada syarat-syarat dia. Jadi kalau dia tak memenuhi syarat itu, macam mana kita nak buat? Jadi isu ni sangat straightforward lah pada saya. Tapi telah kacau bilaukan oleh emosi lah. Yang Melayu pun sama, yang bukan Melayu pun sama. Apa pandangan Prof tentang Ultras Melayu yang menganggap kalau katakanlah kita perakukan, habislah sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan yang kebangsaan kekal. Kita terima sistem vernacular. So macam mana nak hancur? Saya tak nampak nak hancur tu.
Sebab apa? Sistem kebangsaan tetap dalam bahasa Melayu tu. Jadi dia tak hancur. Jadi ini emosi lah pada saya. Tidak rasional langsung lah. Karena kita mempertahankan bahasa Melayu, kita ada universiti semua mengajar dalam bahasa Melayu. So, macam mana nak menghancurkan? Bukan mudah begitu. Bukan seperti kaca yang mudah berderai kalau jatuh kan. Pada saya, dia lebih teguh lagi daripada pandangan kita. Macam saya katakan, di UKM ni, teguh, kuat. Soalnya, macam mana nak tersungkur? Tak boleh. Ini bukan orang banyak pokok kelapa jatuh. Ini isunya ialah pegangan kita, peraturan kita, ada syarat-syarat, sangat moden dan logikal. Macam itulah pandangan saya. Jadi kalau orang tu ikut sekolah Arab pun sama. Sekolah Arab tu silibusnya, kalau yang tak ada silibus ikut kerajaannya silibus, tak boleh masuk. Itu sebabnya kelulusan sekolah agama pun diterima oleh kerajaan sebagai kelulusan untuk masuk universiti. So, pada saya tak ada isu. Bahasa Cina, okey nak masuk, tapi you kena. Sebab ramai budak-budak Cina. Dari sekolah Cina masuk peralihan, masuk sekolah kebangsaan. So, jadi jalan aliran-aliran ini tidak disebut dalam perbincangan. Seolah inilah hidup mati orang Cina. Tak betul. Macam Melayu dia hidup mati yang Melayu kalau ini. Saya kata, bukan soal hidup mati lah. Dia tak sampai ke situ lah. Ini bukan soal perjuangan nyawa, tidak. Ini perjuangan mengenai peraturan dan juga kita nak ikut peraturan atau tidak. Dalam hidup ni mesti ada peraturan. Takkan kita nak buat apa kita suka. Jadi walaupun parti pembangkang sekarang pemerintah, dulu dia pembangkang, tapi dia punya pendirian tak ada beza. Betul? Tak ada beza pada saya, tak ada beza. Perdana Menteri mana pun tak ada beza. Walaupun saya mengatakan, mengapa tak ada beza? Kerana semuanya menteri bekas ahli UMNO, saya kata. So, jadi semangat tu sama je semua. Mana ada Perdana Menteri yang tak ahli UMNO, saya kata. Betul juga. Jadi pada saya, kadang-kadang kita lupa semangat UMNO itu. Mereka semua, saya selalu sebut, semuanya pergi kindergarten UMNO. Jadi bila jadi Perdana Menteri, walaupun dia ada parti lain, tapi semangat itu, cara bergerak, cara berfikir, menamakan parti dia, dan cawangan ke, bahagian ke, ini semua adalah kesan daripada mereka dalam UMNO. Nilai-nilai yang mereka terima sebagai nilai politik. Dah terlanjur ke arah itu. Ya. Prof rasa apakah politik berasaskan, perjuangan politik berasaskan kaum ni masih relevan sekarang? Bukan masih relevan, itulah akar umbinya. Itu akar umbi dia. Jadi relevan tak relevan, itu pula boleh pemimpin. Bayangkan UMNO ada MA, MCA, MIC. Jadi formula politik Malaysia ni adalah formula coalition atau gabungan. Soalnya parti-parti dalam gabungan ni boleh pula bergabung dengan parti lain buat gabungan baru. Itu kelebihan Malaysia. Iaitu fenomena gabungan atau coalition bahasa Inggeris. Sabah pun sama. Kejap GRS lah, GPS. Saya pun dah tak tahu yang mana satu. Tapi semua gabungan. Jadi formula Malaysia ni lah gabungan. Dan kandungan gabungan tu boleh bertukar. Jadi itu sebabnya kalau parti PAS dan Bersatu tak sampai pun 70 ke 80, begitu juga PH dengan apa ni. Jadi dia terpaksa bergabung untuk jadi kerajaan. Jadi itu saja telah membuktikan kepada kita di Malaysia ini tak ada gabungan ni kita tak boleh kerajaan. Jadi ini bermula pada tahun 49 dengan adanya Community Liaison Committee namanya, CLC, di mana konsepnya lah power sharing, perkongsian kuasa. Cuma siapa berkongsi dengan siapa itu evolusi gabungan-gabungan. You mesti ingat bahawa gabungan Socialist Front antara Parti Rakyat dengan Parti Buruh. So bukan hanya BN je. Jadi kadang-kadang orang lupa orang tengok BN je. Sebenarnya dalam Parti Bangkang ada gabungan. Waktu itu. So pada saya kita tidak akan mengubah. Itulah DNA kita. DNA politik Malaysia ialah gabungan. Maksudnya isu yang sama yang akan berkitar ni akan sentiasa recycle benda ya, ada yang berkauman.
Ada yang macam tak perkauman. Parti yang berkaum tu jelas UMNO, MCA, MIC. Tapi parti yang dominan kaum DAP. Jadi bukan semuanya parti perkauman 100%. Macam MCA, MIC dan UMNO tu memang semua kaum-kaum tiga ni. Kalau DAP dominannya Cina. Gerakan dominan Cina. So jadi dominan ini penting. Jadi kalau Melayu dominan, Cina dominan, Melayu dominan, Cina dominan. So sudahnya Cina yang ini campur yang Melayu ini campur Cina ini. So macam itulah. Itu sebabnya pada satu ketika dulu saya tak bayangkan UMNO ini akan masuk bergabung dengan DAP dan juga Pakatan Rakyat kan. Dua kutub yang berbeza. Ya, tapi mereka boleh duduk. UMNO dah biasa duduk dengan Cina yang dia tak kawan pun. Tapi dia jadi rakan kan. MCA, MIC. So menarik pada saya. UMNO boleh buat keputusan itu sendiri. Dia berkuasa. Jadi dalam konteks itulah gabungan tu masih lagi bergabung. Dia tak boleh buat stand alone. Dia tak boleh. Dia mesti, walaupun dia jadi pemerintah, walaupun kerusi Melayu semua, tapi dia kena bergabung juga. Tak boleh tak bergabung. Kerana itu keadaan di negara kita. So basically, isu tentang berbalik kepada isu UEC ni, dia banyak dipandu oleh emosi berbanding fakta. Emosi dan politik. Kadang politik itu ada emosi dan tak ada emosi. Tapi yang pentingnya, kalau dari segi logiknya, jelas. Apa yang harus ada pada UEC, kerana UEC ni tak ada beza dengan sertifikat-sertifikat lain lah pada saya. Dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Arab ke, samalah. Jadi kalau you ada SPM, ada pelajaran bahasa Melayu wajib, kemudian matematik, sains ke, dan juga sejarah, sertifikat you tak diakui. Tapi yang boleh berlaku, orang yang memegang sertifikat UEC ni dengan ada kelulusan tu boleh masuk. Jadi setara kelulusan tu. Bukan maknanya dia rendah, tinggi, tak ada. Jadi orang silap faham bahawa bila dia guna bahasa Melayu, bila dia guna SPM yang ada ada sejarah yang diwajibkan, tak bererti bila ada mata pelajaran wajib itu, you boleh langsung diakui sebagai sama taraf dengan aliran kebangsaan. Tidak. Tapi mereka boleh diterima masuk universiti. Kerana itu prasyarat yang telah dipenuhi. Jadi pada saya, kalau orang lulusan Cina itu nak masuk universiti kebangsaan, dia tak menguasai bahasa Melayu, susahlah. Betul. Tapi kalau dia menguasai bahasa Melayu dengan lulus SPM dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah. Kerana saya juga mengajar mereka ini. Saya tahu. Cuma kadang-kadang cabarannya ialah bila saya kata, saya pernah jadi dekan tu. Ada student yang menangis-nangis pula Cina datang jumpa saya. Dia tak nak pergi Jabatan Kesultanan Melayu. Dia nak masuk komunikasi. Saya tahu dia tak mau masuk Jabatan Linguistik. Saya dah tahu mengapa. Kerana dia tak mampu bahasa Melayu. Dia tak confident. Saya pun kata, okey, dia nak masuk ambil psikologi. Dia pasaran pula. Psikologi boleh jadi counselling. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu dia tak ada lagi soal sertifikat tu diakui atau tak diakui. Pertimbangan kerjaya itu pada student itu. Jadi kalau penguasaannya bahasa Mandarin dan bahasa Melayu, dia tak akan ambil linguistik Melayu, dia tak nak. Dia tak akan ambil. Saya tak pernah tengok lagi orang lulusan sekolah Cina ni ambil linguistik Melayu. Sekali pasal Teo Kok Siong. Kan? Jadi yang lain tak ada. So jadi artinya ada kesan terhadap student dalam pemilihan pelajaran di universiti. Lainlah sains. Sains jelas. You fizik Melayu ke, fizik Cina, fizik India, semua fizik. Sama kan? Bila dalam konteks bahasa Melayu, sastra Melayu, budaya Melayu dan menggunakan bahasa itu ada batasan kepada lulusan sekolah-sekolah sekolah Tamil ke sekolah Cina. Kita dah berapa minit? Saya rasa dah 50 minit, 40 minit juga tu. Oh, lebih. So, lama tu. Sebab Prof pun ada nak ke tempat lain kejap lagi kan? Tak apa, dia teruskan. Nanti saya beritahu dia. Ada perkara yang lebih penting pada saya. Tapi dah tak banyak soalan dah ni. Antara saya nak tanya tentang in term of jangka panjang, macam mana kita sebenarnya nak berhadap, apa solution untuk kita settlekan tuntutan UEC ni? Kita ignore ke apa? Solution sudah ada.
Cuma dia nak ada orang suggest bawa mahkamah lah supaya di ratify oleh undang-undang. Ada. Macam sekolah Cina, sekolah aliran Cina, sekolah aliran Thailand pernah dibawa pada tahun 2021 oleh satu kumpulan Melayu mencabar kedudukan mereka. Tetapi mahkamah kata ini hak mereka. Jadi kalau ini timbul juga, boleh diselesai dalam mahkamah. Dan rasa saya tak menang dia. Pasal dia tak bahasa Melayu. Dia bukan aliran kebangsaan. You nak naik taraf dan diperakukan sebagai taraf, sebagai sertifikat kebangsaan. Dia mesti bahasa Melayu. Tak boleh. Tak cukup SPM, bahasa Melayu, tak cukup sejarah, tak cukup sains. Kerana itu hanya membolehkan mereka masuk. Bukan membolehkan mereka diperakukan sebagai aliran kebangsaan. Tak boleh. Itu lain. So, jawapannya kalau betul-betul tuntutan ni adalah tuntutan yang berasas dan bukan beremosi ataupun tuntutan yang bukan berlandaskan politik, bawa ke mahkamah. Kalau 70% mereka mengajar dalam bahasa Melayu, saya rasa tak ada masalah untuk memperakukan. Tapi mereka nampaknya nak berkeras, hanya bahasa. Dia bagilah statistik kononnya budak dia dulu 90% dulu bahasa Melayu. Kita tak mempersoalkan dia gagal lulus. Dia dia dapat periksa, sejarah dia ambil, kemudian matematik, sains ambil. Itu dah boleh mereka masuk dalam universiti seperti yang disyaratkan oleh universiti kepada kelulusan-kelulusan lain dalam negeri atau luar negeri, termasuk seperti yang sebut Tafiz dan sebagainya. Jadi pada saya, isunya jelas lah pada saya. Dari segi itu sebabnya kena ada orang undang-undang menekankan bahawa inilah dia. You tak boleh jadi aliran kebangsaan kalau tidak mengajar dalam bahasa Melayu. Dan kita pun sebagai orang Melayu, kita tak perlu takutlah isu ni macam mengganggu-gugat keadaan kita, pendidikan kita. Ini kita diganggu-gugat oleh emosi yang melihat bahawa orang Melayu sudah berpecah. Sebenarnya bukan orang Melayu berpecah. Saya mengujarkan UMNO yang berpecah. Orang Melayu tetap. Orang Melayu, orang Melayu dan UMNO yang berpecah. Daripada zaman PAS keluar. Datuk On keluar. Siapa yang pecah? Bukan orang Melayu, UMNO. Semangat 46. PKR. Pada saya, yang berpecah ni di kalangan orang menyokong UMNO. Sekali lagi. Ya. Bukannya orang Melayu. Jangan ingat semua orang Melayu itu UMNO, UMNO itu orang Melayu. Tidak. Ramai orang Melayu yang tidak ahli UMNO. Yang saya percaya, tak tahulah Sultan dia masuk politik atau tidak kan. Jadi pada saya itu perkara yang kita tak tahu kan. Adakah mereka ahli UMNO? Jadi soalan-soalan ni ada pas. Jadi bila saya ditanyakan mengenai hal ini, saya kata perpecahan ni bukan perpecahan orang Melayu, perpecahan UMNO yang mewakili Melayu. Tapi sebab kita didorong dan kita punya prinsip ataupun kepercayaan kita kepada politik, itu yang menyebabkan perpecahan. Ya, kerana dalam politik pun ada berpuak-puak. Jadi kadang-kadang puak itu dia mengasingkan diri dah buat parti politik baru. Kerana dalam UMNO itu, kita tahu bahawa ada ramai orang daripada negeri berbeza yang mungkin tak memahami satu negeri dengan satu negeri lain. Sama ada Kedah dengan Kelantan, Kelantan dengan Negeri Sembilan, tak tahulah saya. Tapi perbezaan tu jelas dalam UMNO dan orang Melayu. Apakah perbezaan itu membawa perpecahan? Mungkin. Mungkin tidak. Saya ingat lagi Datuk On, dia kata UMNO ni mesti semua orang Cina, India pun boleh masuk UMNO. Itu dia punya pendirian. Tukuk Rahman kata tak boleh. Jadi Tukuk Rahman jadi ketua UMNO. Tapi PAS dah keluar. Tahun 51. So jadi maknanya puak-puak dalam UMNO ini akhirnya berpecah-pecah pada parti. 83, 88, 87 Mahathir dengan Tengku Razali. So jadi semangat 46. Pecah lagi UMNO. Jadi pada saya kadang-kadang kita sebenarnya tidak berdebat dengan perkara yang benar lah, tapi perkara yang kaum semua Melayu ni sama. Tak betul. Saya anggap tak betul itu hujah itu, kerana Parti Sosialis Melayu ada kuat. Sokongan Marhain ke macam-macam lagi lah. Jadi pada saya yang saya lihat itu ialah
memang kuat UMNO itu dulu. Memang kuat. Tetapi kekuatan itu bergantung kepada keinginan untuk tidak mahu berpecah belah. Tapi bila masing-masing telah mula mencabar Perdana Menteri, mencabar timbalan Presiden dan timbalan Perdana Menteri, yang daripada saya sudah mula bukan retak lah, sudah mula retak menanti belah lah, itu jawabnya. Itu antara sebab kita nampak perpecahan yang lebih besar sekarang. Ya. Pada saya itulah dia. Jadi satu lagi, sudahlah parti UMNO berpecah. Pecahan dan serpihan tu pun berpecah lagi. Ya. Bayangkan bersatu. Bersatu adalah gabungan UMNO, PKR dan orang bebas. Freehold. Tak kira mana kan. So itu pun dah. Jadi kalau parti itu, gabungan itu diasaskan kepada yang berbeza dan pegang berbeza, dia akan berpecah. Azmin dengan Hamzah ke, dengan Mahyudin ke, ini semua adalah, mereka memang tergolong pada kumpulan-kumpulan tertentu sebelumnya, di mana kemudian lepas tu ada Parti Pejuang, macam-macam lah. Pada saya, menarik lah. Kadang-kadang mungkinlah ini cara nak hidup, nak kerja, nak dapat suara supaya orang dengar. Itu pun satu hal. Adakah ini semata-mata platform politik untuk menyuarakan rasa tak puas hati? Itu pada saya kadang-kadang tu, itu yang saya persoalkan. Yang banyak gaduh ni orang UMNO lah, saya kata. Bekas UMNO. Sebabnya pemimpin kita masih semua orang UMNO. Perdana Menteri 10-10 Perdana Menteri ni orang UMNO. Tapi akhirnya mereka bukan semua UMNO ujungnya. Malah UMNO sendiri Dr. Mahathir keluar dan memimpin. So, bayangkan hebatnya UMNO tu kan. Hebat dari segi kemampuannya, elasticity. Dia boleh buat ini, boleh ini, berlari sana, berlari sini. Bayangkan Mahathir 22 tahun tiba jadi Perdana Menteri kepada parti yang bukan UMNO. Itu bukti saya lah, mengatakan bahawa perpecahan ini semua dalam. Okey, baik Prof. Okey. Kata-kata akhir untuk, yelah, sekarang ni kita rasa kalau buka social media ada banyak isu-isu tentang perkauman lah kadang-kadang, sampai kita rasa kita takut ada pergaduhan lah dan sebagainya. Apa nasihat yang Prof boleh sampaikan? Saya boleh simpulkan di Malaysia ini, kita memang berbeza pandangan, tapi kita tak berperangan. Kita kita ni kuat bertikam lidah tetapi tidak berperangan. Itu saya pegang sebagai prinsip hidup kita di Malaysia. Dan satu lagi ialah kita bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi segala benda yang tidak bersetuju ni kita buat jawatankuasa. Itulah puncanya Malaysia ni banyak jawatankuasa. Sebab kita banyak tak bersetuju. Tapi laporan jawatankuasa itu tak pernah keluar. Jadi pada saya dia ada macam ada ruang lah untuk ketegangan ni ada. Tapi balik bertaut. Jadi perbezaan ni akan sentiasa berlaku oleh kerana kita memang berbeza. Agama, amalan, makanan dan sebagainya, walaupun kita cuba mencari satu ruang bersama kan. Tapi memang ada banyak hal kita bersetuju untuk bersetuju, banyak hal kita tak bersetuju tapi kita rundingkan. Jadi ini kekuatan. Ini kekuatan bukan kelemahan kita. Kita tahu apa yang kita perlu rundingkan, kita tahu apa yang kita perlu bersetuju. Itu kelebihan orang Malaysia. Apakah di sebalik semua ini? Ialah orang Malaysia ini mahu masa depan keluarga anak-anak mereka terjaga. Itu soal mobiliti sosial. Semua nak jadi doktor, semua nak jadi lawyer, sekarang dah banyak nak jadi accountant kan. Baru dia tahu accountant ni banyak buat duit. So jadi pada saya kadang-kadang isunya tidak ada kena-mengena dengan perkauman dan sebagainya, tapi isu survival. Kerjaya. Jadi inilah masa depan orang Malaysia ni. Kerjaya dia macam mana? Apa nak jadi pada generasi kedua, generasi ketiga. Jadi yang membezakan adalah generasi Z, generasi Z ke, generasi Alpha ke. Itu yang membezakan dalam konteks sekarang. Yang saya lihat. Okey, sekali lagi terima kasih Prof sebab sudi meluangkan waktu untuk podcast kita. Saya rasa dekat sejam juga tu kita punya rakaman. So, terima kasih sekali lagi. Sampai kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow kita punya social media,
UKM Pakaruding. Kita ada di semua platform, sama ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn dan sebagainya. Baik, until next time. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.